Assalamualaikum, apa khabar kawan-kawan semua di sana? Bersama Azna 2020 untuk Koma Aja. Hari ini Nurul nak masak. Hari ini masak yang simple je makan tengah hari, iaitu sambal sotong rendam sama petai, dan juga saya masak ikan rebus. Ikan rebus goreng. Dan juga tak tahu lagi nak masak apa, nanti kawan semua tengok Nurul masak apa. Jom kita masak. First sekali kita panaskan minyak dulu, masukkan minyak. Kita kena goreng ikan. Jika minyak terpanas dulu baru kita masuk ikan. Kita masukkan ikan bismillah. Ikannya cantik ya, besar-besar je. Banyak tempat jual ada pukul pun. Ini nampak besar-besar, segar je. Kalau kita kukukannya, kita potongkan bawang dan cili padi. Kita dah terbalikkan ikan tu. Dah agak dia separuh masak. Korang semua kalau kata nak sedap lagi bubur bawang dan juga cili kering, cili padi pun boleh. Tak ada masalah. Lagi naik bau, rasa ikan goreng tu lagi sedap kalau ikan rebus ni. Saya kalau berebus ikan ni, memang masukkan bawang dan juga cili kering. Sebenarnya cili kering lagi sedap daripada cili padi ya. Ataupun ikan masin pun boleh kita gunakan macam ni. Saya suka kalau goreng ikan belanok. Ikan masin belanok. Dah tengok dia punya bawangnya dah kuning-kuning. Bolehkah angkat pantun? Untuk kapi dulu. Dia suka sikit. Angkat ikan. First kita panaskan minyak. Ini saya dah sedia buat bahan dia. Ada cili, bawang merah, bawang putih. Halia sikit. Masukkan secukupnya rasa. 1 sudu garam. Kita masukkan 1 sudu kecil dulu. Kalau cukup rasa baru kita masukkan lagi. Dan sedikit gula. Dah tu masukkan dulu sotong yang ada saya dah terlupa tadi. Dia tertinggal. Dari gerabak basnya. Jadi kita masukkan dulu. Masak seketika lah. Agak dah lama juga saya masukkan sotong awal-awal tadi. Agak sekal sotong yang kita rebus tadi. Dia punya asam kepal saya buang. Saya dah rasa, cukup rasa semua. Lepas tu kita masukkan petai. Petai ni kalau kawan-kawan semua beli petai macam semalam beli petai, hari ni baru nak masak. Kalau petai tu kecut, dah kupas-kupaskan dia, rendamkan seketika. Dalam 10 minit je tu, dia akan segar balik kembang. Memandangkan anak lelaki saya tak makan soto ni, kita masuk juga fish cake, campurkan. Anak lelaki saya tu makan fish cake ni, dia orang pun suka. Biarkan dia mendekat dulu.
Sekali kita masukkan bawang potong bulat-bulat. Lepas ni saya nak goreng sayur pula. Masukkan sedikit minyak. Tadi tu dia. Lepas tu masukkan bawang merah, bawang putih, cili hijau. Sebab Nurul suka bubur cili hijau. Rasa dia lebih sedap. Goreng seketika. Lepas tu masukkan kukus. Dah gorengkan buat seketika, masukkan carrot. Masukkan air sedikit. Bagi carrot tu lembut sikit kan. Masukkan cukup rasa. Saya tak masuk garam ke sayur. Cukup rasa dah. Yang melegak boleh masukkan bayam hijau. Bayam ni nampak je banyak. Bila dah masak sekarang, kecut, sikit je tinggal. Tu sangat tak ada air tu. Masukkan. Dia masuk tumis-tumis senang je. Sayur no. Masukkan tomato. Last sekali. Inilah dia. Ini ikan rebus goreng. Sambal sotong, petai dan juga sayur tumis bayam. Aku jemput makan.